pelbagai jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk dan warna. Setiap hukum mempunyai keunikan pakaian tradisional sendiri. Pakaian tradisional juga bukan melambangkan sesebuah kaum, malah ia juga menjadikan Malaysia sesebuah negara yang harmoni dan saling menghormati. Oleh itu, mari kita lihat keunikan dari kaum Cina, India, Melayu dan etnik-etnik dari Sabah dan Sarawak. Kain tradisional orang Melayu terdiri daripada baju kurung, baju kebaya dan baju kurung moden. Ini adalah salah satu contoh baju kurung moden yang saya pakai. Itu jom. Okey semua, ini adalah salah satunya baju tradisional kita, iaitu baju kurung. Baju kurung dipakaikan dalam keadaan yang sopan dan menarik. Baju kurung dipakaikan dengan mana-mana tujuan yang sesuai agar kelihatan cantik dan ayu dan sopan bagi wanita-wanita di luar sana yang sibuk bergaya itu. Ini adalah salah satu contoh baju kebaya yang lebih moden, yang mempunyai potongan yang lebih menarik. Ia dipakaikan dengan tudung yang berkait kain batik ataupun songket. Akhir sekali, baju tradisional bagi kaum lelaki ialah baju Melayu. Baju Melayu dipakaikan dengan kemas dan bergaya. Baju Melayu dililit dengan kain samping serta bersongkok. Hari ini saya akan perkenalkan pakaian tradisional perkauman Cina. Okey, bagi wanita berketurunan Cina akan memakai pakaian cheongsam. Biasanya pakaian ini akan dipakai ketika upacara tertentu seperti majlis perkahwinan ataupun sambutan hari Tahun Baru Cina. Wanita Cina di Malaysia juga jarang berpakai cheongsam kerana mereka memilih untuk berpakaian fashion modern. Untuk pakaian perempuan yang dipanggil cheongsam yang bermaksud pakaian labuh. Pakaian cheongsam juga dipercayai mula diperkenalkan pada tahun 1911. Untuk pakaian lelaki pula akan dipanggil sampo. Sampo juga berpakaian labuh di mana ada baju dan seluar. Untuk pakaian sapu juga dibuat daripada kain yang nipis yang tidak mempunyai corak ataupun bunga halus yang dipakai oleh lelaki yang daripada perkauman Cina. Pakaian kaum India dikenali dengan warna terang dan kaya dengan tenunan selaman benang emas, perak, labuci dan batu-batu permata. Pakaian tradisional masyarakat India seperti sari, baju Punjabi, kurta untuk perempuan, untuk lelaki pula seperti dhoti. Sari diperbuat daripada jenis corak dan warna kain yang pelbagai. Pemakaian sari memerlukan sebidang kain berukuran 5 hingga 6 helai. Manakala pula baju Punjabi, pakaian salwar, komes atau baju Punjabi yang terdiri daripada blus panjang. Pakaian ini dipadankan dengan seluar panjang yang longgar serta tudung kepala yang sesuai warnanya. Selain itu, kurta pula adalah pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di majlis rasmi. Seterusnya, dhoti pula pakaian tradisi untuk kaum lelaki di India. Pakaian ini diperbuat daripada kain 4 segi yang berwarna putih yang panjang yang dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah paha. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai kaum dan budaya. Negeri ini berdiri di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan identiti unik di Malaysia.
Malaysia. Dua-dua negeri ini juga terkenal dengan komposisi masyarakat yang berbilang kaum, etnik dan bahasa. Antara etnik utama di Sabah termasuklah Kadazan Dusun, Murut dan Bajaw. Bagi wanita kaum Kadazan Dusun, mereka akan memakai pakaian dikenali sebagai Sinuangga, manakala lelaki pula gaung. Pakaian ini disulam kemas dengan kain balu hitam bersulamkan kain emas. Kaum Bajaw pula terkenal dengan pakaian mereka yang berwarna-warni seperti hijau, biru, merah dan kuning. Juga mencerminkan motif bunga yang pelbagai warna dan rumit dalam kraftangan mereka. Di Sarawak, kaum Iban memanggil pakaian tradisional mereka iaitu ngepak Iban. Pakaian istimewa ini dipanggil kain sarung dan dua jenis iaitu kalami berlengan dan kalami tidak berlengan. Ianya akan dipakai semasa perayaan yang tertentu sahaja. दिखा